Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh, sakit pinggangku ya Allah ya Tuhanku. Hai, mana pergi kursi aku? La ilaha illallah. Bertuah punya budak. Kenapa kau ambil kursi pakcik nak? La ilaha illallah. Apalah nak? Dah matilah pula. Meninggal dah aku. Tak sempat nak kena durian Pak Leman. Nak marah? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kanak-kanak itu memang sifatnya suka bermain, suka bising dan sebagainya. Dan kadang-kadang diorang tak tahu pun yang mana diorang mengganggu orang lain. Jadi, kepada ibu bapa di luar sana, teruskan membawa anak-anak kita ke masjid dan surau. Jangan takut dan malu untuk membawa mereka mengenal rumah Allah. Cuma dalam masa yang sama, marilah sama-sama kita memantau anak kita dan mendidik anak kita dengan adab-adab berada di dalam masjid dan surau, supaya mereka tidak mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Kerana jika hilangnya suara dan gelak tawa mereka, kita bimbang hilangnya generasi yang akan datang yang mengimarahkan masjid kita. Jadi jangan halang mereka untuk datang ke masjid, tetapi bimbinglah mereka untuk mencintai masjid dengan adab dan kasih sayang, insya-Allah. Pakcik. Tengok tu pakcik, ada orang muka saya. Tu. Tu pakcik tengok. Muka saya. Cucu buat apa kat sini? Tu.